Hmm. Oh, alamak. Hey, what's up coy? Kali ni aku nak review Chodo Ultraman Omega yang terbaru. Macam korang tahu, harga dia RM42. Orang komplain membazir. Suka aku lah duit aku. Lagipun aku buat untuk follower aku semua. Alright guys, first kali lepas unbox ni ada body Ultraman Omega, tangan Ultraman Omega, dia punya Kosen, kepala Ultraman Omega dan juga dia punya slaga. Mula-mula aku letak kepala dia dulu. Untuk tangan ni korang kena hati-hati. Salah cabut, menangis. Inilah dia Ultraman Omega selepas settle semua. Detail dia aku boleh puji memang cantik gila. Pada bahagian depan paint dia clean je. Masuk bahagian belakang macam hare, tak ada apa-apa paint woi. Cumanya ada lubang untuk stand. Tengoklah bahagian tepi pun tak ada paint. Aduh. Sepanjang aku try Chodo ni ada beberapa flaw dia lah. Tengoklah tangan dia mudah tercabut. Benda macam ni buat aku tak ada mood tau nak post. Articulation okey lah. Kaki dia tu boleh split besar gila. Satu lagi dia punya flaw tu, Kozen dia tu tak boleh nak masuk rapat. Jadi setakat ni je aku boleh buat. Macam mana aku nak pose ni Kozen macam ni? Asyik jatuh je. Walaupun ada flaw dia, tapi untuk Chodo ni aku tak ada masalah posing apa semua. Detail depan tu memang cantik sangat. Korang abai je dekat belakang tu. Kalau korang bajet tak keras nak figure berseni macam ni, boleh ambil Chodo. Apa pun, bye.